Okay Ustaz, saya pula tanya question Ya, Ejen Malik, silakan. So apa amalan yang couples or families can do before diorang move into their new home? Okay, before move into the new home, of course kena tahu tujuan rumah tu. Rumah ada untuk apa? Untuk safe space, untuk privacy, untuk build your family. And of course kita bukan hanya nak duniawi, kita nak ukhrawi juga, kejagaan akhirat. Kita nak rumah tu rumah yang diberkati. So doa dia, Rabbi adkhilni mudkhalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Tuhanku, masukkanlah aku dalam rumah ataupun tempat dan kaulah sebaik-baik yang menempatkan aku. Rabbi adkhilni munzalan mubarakan. Maknanya masukkan aku dalam rumah yang diberkati. Wa anta khairul munzilin. Dan kaulah wa anta khairul munzilin. Amin ya Rabb. Amin. Kaulah sebaik-baik yang menetapkan kami, menempatkan kami. Saya that time pindah rumah tak baca doa ni tak apa Ustaz Tak apa, tak terlambat. At least bila kita balik rumah, kalau dah pindah, so tak terlambat untuk baca Rabbil Akhilni Berkhalam Mubarakah. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi Ustaz Ma'az Salim di The Kahwin Podcast. Di bahagian kedua bersama tetamu kita Ustaz Tamliha Khamsani. Ustaz, Assalamualaikum. Sihat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi siapa yang belum tengok first part, lebih kepada cerita Ustaz, cerita kecil-kecil macam mana, sekolah mana, dan dengarlah head to the first part. Second part kita nak tanya more to the work Ustaz Tamliha buat, bukan pasal umrah tapi pasal ruqyah. Itu yang kita nak tahu juga. Sesuai juga untuk Kahwin Podcast, untuk rumah tangga, untuk keluarga yang kadang-kadang ada masalah rumah tangga ni memang bermasalah dari sudut behavior kan, isu-isu kewangan, konflik sana sini. Tapi ada juga masalah yang di luar jangkaan suami isteri tu Ustaz. So kadang-kadang is about external factor lah. So dia bukan external factor manusia, tapi the non-manusia yang masuk campur. Maknanya ada faktor gangguan Ustaz. Sepanjang bekerja, you meet your clients kan, ruqyah, ramai tak orang yang minta tolong pasal terkena sihir, gangguan yang menyebabkan keretakan rumah tangga ni Ustaz? Okay, insyaAllah. Bismillah, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Ma'az. Kalau contoh pada awalnya bila saya buat ruqyah, saya ingat buat ruqyah ni dia tak macam kalau jadi qadi, naib qadi dia lagi berhadapan dengan perceraian kan, macam-macam kan. Kahwin je Ustaz. Kahwin ke orang. Kahwin je. Tapi kadang-kadang kalau some people get back Ustaz kan. Ada masalah lah. So kalau saya risaulah dengan kesusahan orang. Kadang-kadang kita sampai malam boleh teringat tau orang yang susah kan. Kita terfikir-fikir keadaan orang. So bila saya buat ruqyah, saya tak tahu yang, saya ingat ruqyah ni tak ada kena mengena dengan kahwin dan sebagainya. Just apa-apa gangguan, rasukan. Rupanya bila dah masuk dalam dunia ruqyah ni setelah beberapa tahun, kes yang paling banyak kalau analytics kita ada satu sistem yang kita tengok tau. Kes apa paling banyak? Paling tinggi Ustaz, paling tinggi ialah masalah rumah tangga yang mereka akan conclude sebagai gangguan. Standard yang kalau bahasa Arab dia punya terminologi dan kami panggil sihir tafriq, sihir pemisah, ataupun sihir mahabbah, sihir macam orang kata sihir yang buat orang tu suka, ataupun sihir kecintaan dan sebagainya. Tapi ini term-terms yang para ulama gunalah. Dan betul, memang itulah paling banyak Ustaz. Kira kalau gangguan sihir rumah tangga tu paling, kita cakap sihir, kita cakap gangguan rumah tangga, itulah paling banyak. So kes kita kalau top, at least I would say macam 60% of it is always that case. Yang lain ialah kes-kes yang orang kata different cases. Dia macam orang kata ada diversity, banyak-banyak. Macam kena gangguan nakal gitu. Pergi tempat, lepas tu bawa balik gitu macam. Betul. Biasalah. Yes, correct. Tapi yang paling biasa yang orang panggil is memang sihir. Betul. Sihir rumah tangga, pengasih mahabbah. Betul. Masya-Allah. Ini paling hot lah orang kata. Dan from time to time juga, kadang-kadang bila baru-baru kita buat ruqyah, kita pun tak faham. So kita rujuk pada guru-guru kita, mentor kita, kita para ulama. Macam mana nak tahu ni betul-betul sihir tafriq? Baru nak tanya tu. Atau sorry. Betul lah. Macam mana nak tahu betul-betul ni sihir pemisah, sihir tafriq, ataupun ini memang individual punya problem. Contoh apanya? Ni general je. Contoh dia kata, Ustaz, saya tangkap suami saya pergi red light district kat Singapura. Ada lagi? Ataupun sewaktu dengannya lah, tempat-tempat lain lah. So bila saya dengar itu, saya cakap okay. Bila saya dah dengar first phrase dia, saya dah okay. Saya tak nak judge apa-apa.
Saya cakap okay, jadi you nak saya buat macam mana? Dia cakap, maksudnya bila dia cakap tu, suami dia kat sebelah dia. Awkward lah kita. Sebenarnya saya nak react okay, saya cakap jangan explain lagi lah, saya dah faham, you janganlah buka aib lagi, cukup. Maknanya saya faham where you are coming from. Dan saya tanya, you nak apa for today? You panggil saya untuk ruqyah ni. Dia kata, Ustaz, saya nak check whether ini adalah gangguan iblis dan syaitan sampai dia boleh buat benda macam ni. Terus saya okay. Saya cakap okay, baik, saya akan bacakan. Kita akan gunakan beberapa teknik, kita bacakan. Kalau tiada tanda-tanda macam gangguan pada husband you, I'll be very honest, saya takkan tipu you. Saya takkan bohong-bohong cakap pocong yang suruh dia pergi red light district, tak ada. Kita tak main lah scan-scan macam ni, tak ada. Kalau tiada apa-apa, secara zahir, apa yang ulama ajar, apa yang Nabi SAW pernah terangkan dalam ilmu dunia ruqyah ni, cukup sekadar tu. Kita takkan transgress, cakap lebih-lebih. Betul, ternyata Alhamdulillah suami dia tu memang tak ada tanda gangguan sihir, tiada tanda kesurupan, kerasukan tak ada, mata terkebil-kebil semua tak ada, lidah terkeluar panjang tak ada, jari pelik-pelik boleh naik tak ada. Tak ada orang kata macam gegaran pada badan. Bila baca tu isteri dia ada kat sebelah dia. Sebelah. Dan isteri dia tak goyang. Isteri dia yang ada rupanya. Tapi pernah ada kisah macam tu lah. Pernah juga. Isteri dia rupanya. Lain yang baca, lain yang jadi. Aku panggil untuk orang lain, aku pula kena. Pernah berlaku juga. Okay. Tapi yang kes yang tadi tu tak ada apa-apa, Ustaz. Kira bila saya baca suami dia okey. Dan saya cakap, Kak, bang, simple je. You panggil saya faham. You nak assurances. Saya dah bacakan pada kadar ini. Saya akan honest yang Alhamdulillah the both of you tak ada apa-apa. Sujud syukur. Bagus dalam badan tak ada. Pasal kalau ada lagi satu problem. Betul. Tapi sekarang ni, now you need to fix this on your own. Dua orang. You berbual dengan each other. You communicate well. Tengok mana yang you boleh settlekan. Kalau you boleh maafkan dia, kemudian si husband saya cakap, bang, kalau isteri you boleh maafkan, lepas ni taubat lah. You cari jalan yang betul lah. Orang semua pernah buat silap, bang. Kita semua ada maksiat yang orang tak tahu kecuali Allah tahu. Dan mungkin juga ada orang tahulah. Kan? Mungkin you punya ujian ni. So kalau isteri boleh maafkan, kemudian you boleh mend your wish, Alhamdulillah. I think this one is more than ruqyah. Pelan-pelan lah. Tapi saya cakap dengan abang tu, abang, kalau let's say isteri you tak boleh terima, what can I do? Saya boleh nasihat apa? Memang benda dah berlaku. Kan? You cannot undo maksiat yang you pernah lakukan. So ada yang sampai nangis. Dan yang paling teruk, Ustaz, ni saya mengamuk. Dia bila dia dapat tahu ni, dia panggil untuk isteri dia. So dia kata kalau isteri dia tak ada jin, kira memang isteri dia problem lah. Sebab apa? Sebab isteri tak layan dia. Pasal dia pun perangai kat luar. Okay, so just to cut it short, saya macam selalu in between tak boleh diorang terangkan gaduh-gaduh suami isteri. Kemudian dia cakap kalau isteri tak ada apa-apa, dia nak ceraikan. Dia nak ceraikan on the spot. Saya stop dia, Ustaz. Jadi saya time tu dah berbual dah lain lah. Saya cakap, jangan repeat kat sini. Awak panggil saya, awak jangan nak nonsense. Awak jangan nak cerai saya sebagai saksi you apa, tak ada. You nak, you pergi settle dengan mahkamah syariah. You buat proper. Depan apa? Hakim lah. Depan hakim. So saya cakap janganlah. Kita you bayar saya untuk ruqyah. You jangan nak pandai-pandai cerai depan saya. Saya tak nak tengok ni benda. Saya sampai stern dengan abang tu. Saya tak kisahlah dia bailang apa. Saya cakap, bang, you cannot do this. This is wrong. I need to tell you. And I'm telling you professionally. So saya cakap dia, memang tak ada gangguan, nampak clear betul. So sekarang ni you settle baik-baik. If you can. Sebaik mungkin. Dan you tak boleh jadikan saya sebagai macam scapegoat untuk you bercerai depan each other. Contoh dia kata isteri saya tak ada apa-apa, Ustaz. Jadi saya nak ceraikan dia. Saya nak jatuhkan talak. Saya tu abang tu, bang, tiba. Kita pula yang menjadi saksi benda tu. Saya cakap benda ni is between the both of you. Discuss lagi. Pergi consultation dan sebagainya. Do proper channel. You jangan pasal ruqyah terus macam tu. What if I'm wrong? Contoh kalau saya salah, sekali you ceraikan isteri you, kan, maknanya dia orang akan put blame onto me. So saya rasa macam benda-benda ni kita kena nasihat lah. So kalau Ustaz tanya saya, ini antara kes yang paling kompleks, paling susah dan paling banyak. Pasal perceraian, perkahwinan, selingkuh. Ni yang tak ada sihir apa kan? Tak ada. Dan biasanya diorang akan rasa benda ni daripada gangguan ataupun sihir. Diorang akan, kita ada istilah ni tau. You're scapegoating the jinn for your own sins. You macam salahkan jin dan syaitan. Of course lah, syaitan ni memang ada bisikkan kita. Dia memang jahat juga. Problem sendiri. Tapi kita yang cari problem tu, kita kena settlekan lah. So wallahu alam. Jadi kalau yang kes-kes yang memang betul-betul ada macam saya pernah encounter yang let's say suami isteri ni dah hidup dah lama aman damai, tiba-tiba salah satu
pihak ni dia berubah hati. Macam tak nak tidur sama, berbual kasar, and then dah mula merajuk. Jadi bila ustaz datang check sekali betul kena gangguan, ada tak? Secara jujurnya banyak sebenarnya. Ada juga. Wallah, ni antara paling banyak. Lagi satu traits yang diorang akan cakap suami isteri. Suami atau isteri akan beritahu yang diorang tu disgusted dengan pasangan mereka. Diorang rasa macam geli dengan jijik tanpa sebab. Kalau nak cakap husband dia wangi, diorang dua-dua nampak proper, tak ada selikir-selikir, memang jaga. Tapi diorang rasa disgusted. Masing-masing tu rasa disgusted. Masing-masing. Dan saya tanya apa sebabnya? You memang ada gaduh? Tak usah. I feel I don't love my wife anymore. Yang sana likewise sama. Terus saya cakap, okay, kalau you cakap pasal love, I cannot say anything lah. That's within your heart. Apa? Hati you rasa macam nak cakap apa. Tapi saya cakap, kalau let's say you rasa benda ni janggal, pelik, aneh, benda ni is very odd, maka kita ruqyahkan. Antara yang paling popular yang kita tahu, surah Al-Baqarah ayat 102, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ini you akan nampak origin sihir tu untuk memisahkan suami isteri. Ini origin of sihir kalau kita belajar. Dan kita bacakan ayat tu, bacakan lain. Kemudian saya cakap, kalau lepas ruqyah tiba-tiba you rasa macam ada balik mahabbah, you rasa sayang balik, boleh jadi itu tanda kuat itu adalah sihir pemisah ataupun sihir, orang kata gangguan. Gangguan dari segi syaitan mengganggu untuk memisahkan suami isteri. Itu possible. Dan ada beberapa klien yang get back to us, Ustaz, Alhamdulillah. Kita macam lost tau. Kita tak tahu apa problem. Lepas ruqyah, kita macam get back as per normal lah. Kita boleh berbual, boleh makan bersama. Kita dah tak geli dengan each other. So ada banyak cases yang orang get back to us. Bila dia get back tu kita tahu. Kadang-kadang dia segan. Waktu yang ruqyah session, habis ruqyah tu, biasanya diorang ada reaction. Yes. Different reactions. Contoh Ustaz, first level yang paling basic sekali, ni jari apa Ustaz? Jari mana? Jari ni. So jari ni manis kan? Ni manis kan? Bukan. Yang jari ni jari cincin ni. So jari ni kalau tak betul-betul dia boleh naik-naik. Susah kita nak naikkan. Susah kan? Dia boleh naik tinggi dan dia boleh Kenapa saya boleh pula? Tak ada. Dah seram. Dia kalau naik gini Ustaz dah jadi avatar Ustaz dah lain. Bukan manusia. Okay. Tapi kalau contoh naik jari, kemudian matanya terkebil-kebil, dia punya eyelids ni dia flickering. Dia sikit. Kemudian nanti yang next level Ustaz, dia buka, dia akan putih. Ada yang bloodshot dan ada yang dikatakan macam soft rock, macam kekuning-kuningan. Itu dah start lah biasanya. Itu kita panggil dah second level. Ini apa yang saya letakkan levelnya lah. Kemudian ada yang lidahnya terkeluar sedikit panjang dan colour lidahnya bertukar jadi purple gitu. Nampak dia macam dia keluar. Dan tak semua orang. Ini very rare. Kemudian muntah kahak, muntah lendir, muntah makanan pagi tadi, itu quite standard berlaku. So, bila kita nak tahu yang this ruqyah successful is when the client muntah, is it? Biasanya tak juga, tapi salah satunya. Para ulama kata boleh jadi pasal ada benda yang terkeluar. Tapi Allah je tahulah kan. Ghaibiyat ni kalau pulih 100% Allah je tahu. Cuma yang third level yang paling teruk Ustaz, contoh seorang hajjah ni dah lama, area west side lah dulu, saya ingat dia pasal baru, muntahnya muntah lipan kecil dah mati. Real lipan. Sahabat saya satu Ustaz Ruknuddin sama. Dia last year dia experience. So bila saya experience, boleh jadi macam just my own experience. Orang tak percaya. Sekali dia pun experience. So memang kita dua dah nampak. Dan dalam beberapa tahun ni kita cuma ada 2 kes macam ni. Satu dia, satu saya. Muntah lipan yang dah mati. So sekarang persoalannya, macam mana tu lipan boleh ada kat dalam badan? Tak maksudnya dari throat tau. Dan by right kalau kena kita punya tu, badan dia boleh hancur, keluar. Tapi dah mati. So wallahualam, ini di antara yang teruk-teruk lah Ustaz. Ini dah sampai level yang kita panggil sihir. Lagi satu, dia asyik keluar rambut dari mulut. Bila tengah baca keluar rambut. Tak, dia macam kalau dia nanti dia bangun tidur tak boleh tidur, nanti dia muntah, dia macam furball kucing gitu, keluar ada yang panjang. Minta maaf cakap juga bila dia ada hajat besar, bila nak buang yang besar, nanti kat bawah tu keluar juga rambut-rambut. Ini di antara tanda-tanda sihir. Kerana tak ada orang makan rambut macam kucing jilat bulu dia, tak ada. So ni benda pelik lah. Ada lagi satu paling pelik Ustaz, panjat. Dia bukan manjat flat wall lah, ada benda yang dia beli hook, tapi dia melekat begitu lama. Dan kalau kita pergi bouldering, kita pergi rock climbing, kita buat pull ups, tak ada orang boleh tahan begitu lama. Kecuali dia Olympic level punya athlete lah.
Tapi kalau pakcik boleh melekat, mustahil lah. Benda tu kita tahu memang luar daripada kebiasaan. Yan, kenapa kau tahu Yan? Contoh je lah. So ini di antaranya lah. So bila kita nampak benda terlalu pelik, maka benarlah itulah gangguan syaitan. Cuma kita sebagai perukian ni jangan over sangat lah. Saya tak boleh lah tiba-tiba saya ambil TikTok live, orang kena rasuk kan. Ala kulli hal. Tadi saya interested dengan Ustaz quote surah Al-Baqarah tu pasal Nabi Sulaiman. So maknanya this pemisah ni dia wujud daripada zaman Nabi Sulaiman. Betul. Dan this sihir ni sebenarnya turun-temurun orang amalkan sampai ke tanah Melayu ni. Betul. So the original is from Nabi Sulaiman. Okay, Ejen Malik. Dalam your experience kan, couple lah, husband wife, diorang viewing. Yes. So dalam viewing ni mesti ada banyak sangat input pendapat. So usually siapa yang dominant ataupun what do you do kalau salah satu dia dominate dalam perbincangan? Okay. So to avoid this kind of situation, usually kita ada 3 phases lah. The pre-viewing, during viewing dengan post-viewing. Very important. So pre-viewing ni bila kita first come for consultation, kita dah kira-kira semua okay kan, diorang nak proceed, okay. Then kita will have a discussion, okay, what are the criteria you nak dalam your next home ni. Then baru kita list down. Then bila kita nak cari rumah tu kan kat online tu, baru kita tengok lah apa yang fit their criteria. That is very important. Tapi most of the time husbands will kasih isteri choose lah apa diorang nak. Wah, Masya Allah. Husband kasih can betul. Untuk isteri. Husband apa tu Ustaz panggil? Husband mithali. Masya Allah. Suami mithali. Betul. So tapi ada jugalah isteri yang cakap apa-apa serahkan pada husband saya lah. Itu isteri yang Mithali juga tak ada nama lain Ustaz. tak ada. Okay, so yeah. So that is pre-viewing. So during viewing, kita usually will just take a look at the house. Kita list down what are the pros and cons. And post-viewing, kita will discuss again. Okay, which is your first priority, second priority, third priority. So usually kita go for viewing, kita arrange maybe 5 rumah. And then from there kita decide lah. Kalau tak boleh decide, kita tengok lagi rumah. Itu dia. Tak semua ejen yang nak layan lepas post-viewing. Lepas post-viewing, apa-apa you all discuss, contact saya. Macam tu. Tapi ejen Malik sanggup tunggu after viewing, tunggu, duduk dan bincang. Masya Allah. Sometimes even to the extent of we recalculate balik. Tengok boleh tak harga rumah ni macam tinggi sikit. Boleh tak? Kita boleh achieve tak? So this kind of things very important lah. Condition of the house is very important. But the surrounding of the house pun very important juga. Yang dalam tu kita boleh tukar, yang kat luar tu tak boleh tukar. Yang dalam boleh tukar, luar tak dalam boleh kita tukar. boleh renovate. Okay. Luar macam ini, let's say diorang nak top floor, viewing baik, kan itu semua kita tak boleh tukar. Ada point. So depends lah. Kalau let's say rumah tu harga berpatutan, then you can always renovate the house. Zaman kalau kita tahu Babylon Iraq ke saya? Iraq ke Iran? Iraq. So dari awalnya dikatakan. So cuma banyak salah faham tentang ayat tu sebenarnya. Ramai orang terangkan di internet pun saya tengok ada yang tak berapa tepat. Ala kulli hal. Ini kita rujuk pada ahli tafsir dan sebagainya lah. So bila nak dapat tahu origin sihir itu ialah untuk memisahkan suami dan isteri. Itu paling tip top. Dan syaitan ni aukamakal diterangkan mafhumnya, kalau syaitan yang dapat memisahkan suami dan isteri, itu pencapaian achievement untuk syaitan yang paling tinggi. Kira top frag. Dan mereka akan menjadi kebanggaan. Betul. Diberikan mahkota lah tak silap mana hadis Muslim tak silap syaitan diberikan mahkota oleh iblis. Bayangkan itu success story dia yang paling besar. Kalau contoh kita buat maksiat lain, mungkin itu bukan paling top. Alhamdulillah. Jadi suami isteri contoh ada kahwin podcast punya listeners, kalau let's say you're going through some hard times, minta nasihat daripada orang kata professional help dan sebagainya. Cuba communicate, jaga ibadah, jaga solat, try orang kata ingat macam mana nak cinta balik satu sama lain. Jangan terus bantai jin syaitan dululah. Tapi boleh jadi juga. So bagi saya sambil-sambil yang ada problem ni, amalkan Al-Baqarah ayat 102. Tak mampu hafal, baca pun tak apa. Tengok makna, tengok tafsir. Dan you akan lebih faham insyaAllah. Alright, insyaAllah. So sekarang ni kalau kita tahu senang kita tengah rekod podcast kat Singapura ni pun ada orang diberitahu tentang minyak pengasih. Minyak pengasih.
Adakah sama dengan yang kita sedang bincangkan ni, sihir mahabbah ni? Adakah dia sama, minyak dalam bentuk minyak? Sihir mahabbah ni dia punya kira main chunk. Penggunaan minyak perkasih is salah satu dia punya sub item yang digunakan lah. Dan dia macam-macam. Ada bulu perindu dalam dia. Approach dia lah. Tu method, betul. Tapi dia punya content sama. Yes. So saya sampai pernah sekali ni share je. Saya tak pernah share kat tempat lain dulu. saya pernah somewhat cari the source of it kat Singapore. Apa? Siapa yang jual. So apparently dia tak ada main source. Setiap orang yang jual minyak pengasih tu dia buat dia punya sendiri. In fact ada yang tak dapat macam ijazah pun daripada guru mereka. Diorang bantai minyak ni, diorang baca buku, improvise sendiri. Dia baca kitab Aufaq tu, dia baca, dia buat sendiri. Lepas tu dia jual kat carousel, contoh. Jadi tak jadi, scam je lah kan. Okay. Habis ada orang tua kan cakap kalau dapat, yalah kalau kita dapat makanan free ke apa, baik-baik, mana tahu dia pengasih kat dalam kan. Kalau in form of makanan pun boleh juga. Dia bagi a bit different. Kalau minyak pengasih, sihir mahabbah ni biasa penggunaan minyak dan bauan, mashmum. Contoh. Saya salam ustaz, contoh. Boleh keluarkan. Saya pakai minyak wangi ni, contoh. Saya spray kat tangan saya, contoh. Kemudian saya salam ustaz. Betul nak salam ni? Salam betul. Bismillahirrahmanirrahim. Tak percaya ustaz. Tak percaya ustaz tak menikah. Ini Ustaz Qadhi. Ustaz Qadhi ni dia lain sendiri. Contoh salam. Ni antara dia macam-macam teknik. You kena slide. Ada yang dia cuit main belakang telinga you. Kan kawan-kawan kan tap kepala kan. Mulai hari ni saya tak nak lagi terima pakcik-pakcik kalau nak macam saya minyak wangi kat saya. Astagfirullahaladzim. Kalau yang tu sunnah-sunnah okey lah. Tapi ni kalau maulid ni lepas ni jangan kat masjid tolak pula. Salam ni. InsyaAllah. Ini kalau orang guna. Lagi satu selain daripada salam, ada yang tap sebelah belakang telinga. Kemudian ada yang peluk. Ada yang peluk macam biasa. Setakat touch segitu je. Ini kalau betul. Contoh kalau dia betul pakai minyak pengasih, dia betul beramal dengan amalan kesyirikan, amalan khurafat yang kuat. You pula jenis yang tak amal ibadah, yang tak solat, tak zikir, tak ada azkar pagi petang. You memang sembarang lah. You macam you open lopong macam gitu habis lah. Tapi kalau Allah kata tak kena, tak kena lah. Ya. Kalau biasanya kalau kena tu because dia kuat mengamalkan syirik, you pula leka dengan amalan ibadah. Itu benda memang the worst match ever lah. Memang akan jadi kalau tak betul-betul. So itu di antaranya lah kalau penggunaan. Kalau makan Ustaz, dia panggil sihir makul. Sihir masyurub. Dia ada term-term yang minum makan. Dia orang tak letak minyak dalam makanan tapi dibacakan, ditiupkan. Yang paling common yang kita tahu kangkang. Nasi kangkang. Lagi satu minta maaf Ustaz, boleh saya cakap Boleh. Ada yang menggunakan air mani letakkan dalam makanan orang. Itu dia. Dia memang sounds very weird. Ini saya first time dengar. Sekejap tengah digest. Ada lagi satu yang minta maaf cakap apa-apa discharge dari kemaluan yang berbentuk a bit liquid digaulkan dengan makanan sikit je dan tak ada food poisoning lah, nampak macam biasa lah kan, pasal sikit dan sebagainya. So teknik-teknik ni masih dilakukan. Tapi ada matra lah. Dia tak boleh jadi gitu terus jadi tak kan? Betul tak? Mesti ada matra. Kalau tak dia jadi geli lah. Kalau kalau tak hygiene. Betul. Kalau di negara Arab Ustaz, dia orang gunakan, minta maaf dia menggunakan pad wanita tu yang ada darah yang kotor tu digunakan. Wallahu alam macam mana pelbagai teknik. Okay. Kita pernah do some research, kita pernah nampak movies yang show juga. Walaupun dia movies tapi dia referring to inference to something that is real, that is happening. Na'udzubillah, dia ada macam-macam level. Tapi just to share, minta maaf kalau boleh. Kebanyakannya minyak-minyak ni semua banyaknya kadang tak ada isi pun. Tak ada isi. Dia jual is for business. Ya Allah, kena tipu orang. Betul. Berapa ramai. Contoh cincin, cincin kan sunnah kan, kita tahu kan. Jari-jari yang boleh digunakan. Lepas tu cincin ni dia katakan batu akik ni contoh lah, tapi ni onyx lah. Batu akik ni dia dah tiup, dia dah baca dah, dia asapkan, baca Yasin 40 kali. Mereka gunakan teknik-teknik yang macam tu supaya orang beli. Baik-baik benda ni contoh harga $80, $70, dia jual $1,200, $800. Kalau kau nak power, kau nak cepat job promotion, kau pakai. Kau ada khadam lah. Nanti kau punya boss takut dengan kau. End up
Tak naik pangkat 10 tahun tak naik. Contoh. Dia takut diri sendiri. Betul. Allah. Na'udzubillah min dzalik. Astaghfirullah. Baik, itulah kita boleh perpanjangkan lagi lah tentang sihir pemisah. Dan I think apa yang Ustaz Tamlika kongsikan tu is very good point untuk couple-couple yang sedang mendengar. Sama ada baru kahwin ataupun dah lama kahwin. So jangan scapegoat. Macam saya quote Ustaz punya jangan scapegoat benda-benda tu lah. Jin, kesian kena fitnah. Tak baik juga ke makhluk Allah. Apa-apa pun kalau ada masalah rumah tangga, so you need to jumpa orang-orang yang professionals lah. Betul. Let's say kalau rasa ni memang pelik bin ajaib, memang betul ni bukan isu both of you, tapi ini sesuatu yang datang daripada luar, then memang panggil Ustaz Ustaz Tamlika lah untuk checkkan, untuk dirukiahkan dan sebagainya. Okey, sebelum kita nak akhiri pada bahagian kedua, Ustaz boleh kongsikan amalan macam mana nak membentengi daripada terkena pengasih dan sebagainya. Jadi bila dia salam tu, dia salam dengan confident. Dia kalau nak sapu-sapu dia pun tak kisah kan. Pasal dia ada breathing. Macam mana? Dia kalau tak nak kena kan, kita fist bump. Tak lah, aku tahu je. Tak nak kena pengasih kan, biasanya orang silit sini kan, ataupun belah dalam sikit. Sebab tu kalau orang pahlawan dulu Ustaz, dia kalau salam, minta izin boleh Ustaz, tangan. Dia orang tak salam habis tau. Kalau orang tak kenal lagi ni je, dia salam belah depannya. Kalau kita salam, tapi kalau kita member, kita akan salam dalam habis. Habibi, Syekh, apa-apa bro. Sini. Gini. Ni kalau salam ada orang nak berjaga-jaga, dia tak salam habis. Salam gini. Kalau jadi tak kena belah dalam ni. Ni istilahnya lah. Biasanya orang letak sini minyak. This region ataupun mana-mana. Ada orang letak semua juga. So biasa orang salam depan. Kalau macam member-member kan kita salam dalam kan. Pasal kita percaya insya-Allah member kita tak pakai minyak pengasih lah. Ini di antara. Tapi ala kulli hal, dia pakai tak pakai, kalau Allah jaga you insya-Allah. So as cliche as it may sound, pertama sekali untuk benteng daripada terkena apa-apa yang pengasih, minyak pengasih, minyak bulu perindu, contoh ada infuse dengan mani gajah dan sebagainya, apa-apalah sebut kan, macam-macam style macam terms. Pertama sekali jaga solat. Kalau guru-guru kami kita belajar dan semua masyaikh, mentor-mentor kita semua akan cakap jaga solat dulu. It's a basic solat 5 waktu tu. 5 waktu sahaja. Bukan sunat ada extra bukan. Kalau sunat lagi power Ustaz. 5 waktu jaga dulu. Kerana kalau you jaga waktu you dengan Allah, mustahil Allah tak jaga you. Dalam. Kan? Allah lebih sayang kita lebih daripada seorang ibu sayang kepada anaknya, kita tahu. So kalau kita jaga, Allah jaga kita. Dan saya perasan kalau my few years of doing this work, every day kita ada, almost every other day kita ada clients. Kalau orang yang solat, dia kena kerasukan sekejap Ustaz, 45 minutes, 1 hour, 35 minutes, 30 minutes. Kalau yang tak solat minta izin ni saya kongsi saja, ni sebagai satu dakwah lah, bukan mengecam, tidak. Kalau yang tak solat ataupun yang lopong-lopong, rasukan dia 2 jam, 3 jam, sejam 45 minit. Lihat lain. Macam mana saya tahu? Setiap akhir tu saya tanya, you jaga solat tak? Kalau you tak percaya, saya dah buat ratusan rumah, thousands of clients over the years. Kita ada track record semua. Dan kita nampak rupanya macam ginilah. Dan ini kita nampak berdasarkan pengalaman. Dulu kalau saya baru buat setahun 2 tahun, saya tak berani cakap. Anda rasa Ustaz boleh gauge sama ada orang tu lama ke tak? Before that, tulis, adakah anda solat? Ustaz boleh tahu ni session mesti lambat. Astagfirullahaladzim. Dah pre-judgmental. Kira dah tanya dulu. Kira dah tick. Are you jenis yang jaga solat? Jadi kat situ Ustaz boleh tahu. Tapi saya tanya direct. Saya tanya, boleh tanya tak, you solat you macam mana? So far okay? Saya akan tanya gitulah. Before start. Nanti kita berbual-bual sikit. Ustaz saya lopong-lopong. Diorang pun kadang bagi tahu. Saya cakap solat tak boleh lopong. Cakap kalau ruqyah ni sunnah, solat ni wajib. Yang sunnah dia tak supersede wajib tau. Saya cakap, so kalau you panggil 10 ustaz pun lepas ni, you still tak solat, kalau Allah tak redha, takut tak baik nanti. Interesting kepercayaan kita pada Allah. Betul. Allah akan jaga because kita jaga solat, jaga hak-hak Allah. Tentu Allah jaga kita daripada segala kemudaratan. Betul. Tu number 1, solat. Mantap. Selain solat Ustaz, ada tak bacaan? Kadang-kadang masyarakat biasa lah nak lebih. Lagi Ustaz, lagi. Takkan solat je. Paling basic Al-Fatihah, Ayatul Kursi, 3 qul. Dan basic doesn't mean tak bagus tau. Dan bila nak baca? Saya akan sarankan baca pagi,
Sebelum keluar pergi kerja dan sebagainya, dan sebelum tidur. Nabi SAW baca 3 qul sebelum tidur, dan kita tahu ayatul kursi pun ada dalam riwayat. Bacakan Al-Fatihah, ayatul kursi, 3 qul. Kalau tak hafal ayatul kursi, Al-Fatihah dengan 3 qul. Kalau tak hafal 3 qul, Al-Fatihah. Kalau tak hafal Fatihah, tak boleh, kena hafal Fatihah juga. Fatihah kira nampaknya tak sembahyang lah. Astaghfirullahaladzim. Kira bare minimum lah. Al-Fatihah tu InsyaAllah orang tak boleh baca Iqra' pun boleh hafal Al-Fatihah. Dan apakah surah Ruqyah? Surah Ruqyah adalah suratul Fatihah. Ni semua akur. Sahih. So maka kalau surah Ruqyah yang paling perfect, paling powerful, Al-Fatihah. Contoh, anak yang kena gangguan, suami, isteri, kawan, walaupun you bukan beruqyah, you ambil satu air dalam keadaan berwuduk, lebih aula lah, lebih diutamakan, wa afdal, wa ahsan, baik sebenarnya dalam keadaan wuduk tu. Ada kita dah ambil wuduk yang kita kuat sikit. Kemudian kita bacakan Al-Fatihah pada air, tiup sedikit. Berikan minum kepada orang tersebut. Kalau dia tak boleh minum, tengah rasuk kan. Contohnya tengah rasuk, muka dah lain, kepala dah sengit, dia tendang meja dah melayang. You nak kasih minum memang susah. Kalau sempat, tuang sikit di telapak tangan, sapukan di mukanya. Kemudian you kan ada certain experience untuk agak. Bila dia, ni saya share, ni short fast one. Kalau dia rasuk lama, 1 jam, 1 jam setengah, you tengok pattern ni. Ni teknik. Bila dia macam dia tengah sigh ataupun dia tengah macam mengeluh tu, dia penat, itisaan, itulah manusia. Itulah kawan you, itulah isteri you, itulah siapa-siapa yang kena rasuk, itulah dia. Kejut, tepuk, sapu air ruqyah kat muka, kejut. Contoh, nama dia Mat. Mat, bangun Mat. Mat, tegas, tap. Jangan ada beat. Tap. Ruqyah tak payah ada beat, tap je cukup. Kemudian antara amalan yang last, contoh dah 2-3 jam ruqyah tak jalan-jalan. Ini memang Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah. Selawat. Selawat Ibrahimiyah boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad boleh. Allahumma salli ala Muhammad pun boleh. Bacalah selawat. Pada hujungnya dia akan stop juga. So far saya paling lama 3 jam lebih. Dia stop. Semua saya dah baca semua ayat, semua teknik. Saya dah tak ada ilmu lagi. Kira dah kosong. Kira dah pakai semua. Dah tak ada lagi. Yang last saya cakap, apa lagi boleh buat? Saya hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian saya selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Dia stop, Ustaz. Dia muntah sendiri. Kemudian last dia okey. Saya tengok dia tengok saya. Maka kita tiada kuasa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak memberi kesan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma itu power of selawat. Tapi mulakan dengan ayat Al-Quran dulu semuanya. Cantik, penutup dengan selawat. Itu power. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, saya rasa cukup tips-tips yang sangat hebat. Surah Al-Fatihah, solat yang pertama, surah Al-Fatihah, 3 qul. Amalkanlah kalau boleh hari-hari. Jangan tunggu ada gangguan baru nak terus amalkan. Tak, kita kena memang amalkan harian untuk menguatkan hubungan kita dengan Allah. Sangat pentinglah untuk mengukuhkan rumah tangga. Kukuhkan dulu hubungan kita dengan Allah. Betul lah Ustaz? Power. Masya Allah. Kita pun Alhamdulillah sudah pun berada di penghujung bahagian kedua. Jadi kongsi-kongsilah episod ni, sudi-sudilah kongsikan kepada kenalan anda, penonton, pendengar Kahwin Podcast. InsyaAllah kita bertemu pada episod ataupun pada bahagian yang akan datang. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.